Kalau jadi pembangkang pun dia tak faham apa fungsi dia, macam mana kalau mereka ni jadi kerajaan? Kami pembangkang memang kerja kami siang malam memang nak jatuhkan kerajaan. Bubar-bubar setiap kali saya pergi. Saya pun manusia. Ada perasaan. Pemimpin pembangkang jumpa saya. Beritahu saya, Tok, jangan bubarkan Pelangi Raya. Datuk drag sampai penghabisan penggal. Bulan 6 atau bulan 7. Then baru kita bubar. Dia kata, kita akan sokong Datuk. Okey, aku dah tunjuk dah video tadi perbandingan di antara dua kenyataan. Yang mana korang sudah pasti boleh nilai, boleh tengok, boleh hadam betul-betul. Dan maksud aku tunjukkan dua video itu untuk bagi korang faham bagaimana kesedaran bagi seorang wakil rakyat itu. Sama ada dia berada di belah kerajaan ataupun dia berada di belah pembangkang. Bermakna dia faham kepentingan sebagai pembangkang itu merujuk kepada situasi semasa. Kalau dalam waktu itu mereka perlu memberikan sokongan dan dokongan supaya kerajaan itu boleh berjalan dengan baik. Supaya kestabilan itu boleh dijaga kerana berlakunya krisis politik. Hingga akhirnya mereka memberikan komitmen untuk memberikan sokongan penuh kepada pemerintahan Perdana Menteri ke-9. Ketimbang dengan pembangkang yang kita ada pada hari ini, yang mana dalam fahaman mereka seolah-olah jadi pembangkang ni kerjanya nak jatuhkan kerajaan je. Seolah-olah macam tak ada kerja lain. Pembangkang ini tak perlu semak dan imbang, tak perlu bagi komitmen untuk jaga negara ni bersama-sama. Kerjanya hanya nak jatuhkan kerajaan. Dan daripada sinilah berlakunya ketidakstabilan. Macam Ismail Sabri sendiri sebut, tekanan demi tekanan dia kena. Walaupun dia dah dipilih jadi Perdana Menteri, ada lagi gerakan-gerakan nak jatuhkan beliau. Nak pastikan naik lagi Perdana Menteri baru. Sebab itulah kita tengok berlakunya ketidakstabilan disebabkan oleh perebutan kuasa yang tak kunjung sudah. Ini realiti dia. Dan perkara ini berlaku melibatkan pemimpin-pemimpin Melayu. Hari ini dekat Negeri Sembilan boleh duduk bersama kononnya untuk penyatuan Melayu. Sedangkan ketidakstabilan yang berlaku selama ini pun angkara mereka. Dan hari ini disalahkan DAP. Sedangkan Pakatan Harapan dah buktikan. Waktu jadi pembangkang mereka bagi komitmen nak jaga negara dan rakyat. Waktu jadi kerajaan hari ini pun mereka laksanakan pelbagai dasar untuk kepentingan rakyat. Jadi aku serahlah kepada korang untuk fikir, nilai dan hadam sendiri. Aku ambil kenyataan itu bukan daripada pemimpin Pakatan Harapan yang serang mereka. Tetapi kenyataan itu mereka sendiri yang jelaskan ataupun yang bagi tahu. Jadi itulah pemikiran dan pegangan mereka. Assalamualaikum. Ciao.